Kona memang tak nak makan nasi. Apa kata korang buat lasagna dumpling? Kita cuba resepi baru pula. Mula-mula kita perlukan dalam 400 gram daging. Daging kisar beli kat pasar raya tu. 2 tak cukup. Kona buat 3 lah. Kemudian korang boleh masukkan irisan daun bawang, sedikit bawang putih yang telah dicincang. Bawang putih. Daun bawang. Kona masuk bawang merah juga. Hari ni ada bawang merah. Masukkan juga serbuk lada putih atau lada sulah. Lambat. Garam secukupnya. Garam. Masukkan juga dalam 1 biji telur ayam. Cukup ke sebiji telur ayam? No! Mana cukup sebiji? 2 biji lah. Kemudian korang gaul sampailah semua bahan tu sekata. Gaul. Lepas tu ambil mangkuk dan masukkan air suam. Air suam. Kona tak ada air suam. Air panas lah. Campurkan dalam 1 sudu kecil chicken stock. Yang ni kita akan curahkan atas dumpling nanti. Kona ada cube peti ayam je. Boleh lah Janji ada. Dekat supermarket nanti korang beli juga kulit dumpling. Kulit dumpling. Kulit dumpling ni korang susun macam ni. Buat layer yang pertama. Ambil daging dan kepalkan sikit. Dan korang tempik-tempikkan dekat atas kulit dumpling. Macam ni kan? Ulang proses yang sama. Lapisan daging, lapisan dumpling. Sampailah dia tinggi.